Berapa lama kau bagi kau sakit hati dengan keadaan macam ni? Kau boyfriend bagi kerja macam tu, tapi boyfriend dia tak bagi dari boyfriend lain. bodoh. Apa benda lah. Aku boleh akses apa aku nak akses. Dari segala penjuru aku boleh akses benda yang elok, benda tak elok. So benda tu tak ada pantauan. Tapi dari segi keluar, berkawan, so benda tu yang aku rasa kongkong lah. Macam Aku ada terdetik tadi masa kau tengah cakap. Aku ada terfikir lah kan, dari segi psikologi kat sini kan. Okay, kau cakap kau kat sekolah kau diam apa semua, kau jenis yang tak bergaul sangat dengan orang. And then bila kau habis sekolah yang kau meninggal, kau pergi menjerumus ke arah situ. Sebab dengan cara tu lah kau boleh kenal dengan perempuan. And aku duk fikir, terletak hati. Sebenarnya lepas aku bangun tu aku dah rasa macam tak sedap, rasa sakit hati kan. Aku tanya, kenapa sebenarnya kau ni ada lelaki lain ke? Macam tu aku tanya. Tapi dia senyap, dia tak bagi tahu. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby. So hari ni apa benda ni kita ada hari ni? Hari ni tapi sebelum kita start podcast dulu Rip, boleh tak cerita sikit perkembangan kita Rip selama kita 2 minggu ni, apa yang best dalam BGTV ni? Actually BGTV sekarang kita ada satu segmen so called Heart to Heart dekat platform TikTok guys. So dekat TikTok kita akan buat live siang. Kita tak ada masa guys sebab kita professional punya orang. Betul. Kita tak pernah ada masa. Kita tak pernah bagi tahu pukul berapa. Sebab apa? Sebab kita nak korang follow dulu TikTok kita orang. Betul. Kita akan letak kita punya TikTok dekat bawah ni. Follow lah. Sebab apa? Kita ada banyak konten-konten yang best. Orang akan call kita orang. Kalau korang rasa korang nak search, korang boleh search BGTV Rasmi. And dekat situ kita akan buat Heart to Heart pada setiap hari Isnin sampai Jumaat. Betul. Sabtu Ahad bonus. And pada jam berapa tak tahu, tapi dalam lingkungan 12 sampai 5 petang lah. Antara tu lah. And then kita ada satu lagi platform utama kita Rip. Yes, jangan lupa tu. Utama, jangan lupa subscribe bgtv.my. So kita ada letak link dekat bawah sebab bgtv.my adalah salah satu eksklusif video yang original daripada kami. So yang mana korang tak boleh tengok video tu dekat YouTube apa tak boleh tengok. And paling best sekali, video tu semua memang kira dengan bulanan yang kau bayar tu hanya dalam RM15 saja, korang boleh cancel bila-bila masa. And then dia punya input dalam konten yang kami siarkan tu sangat bermanfaat untuk kita semua. And hari ni punya interview berkaitan dengan kita punya heart to heart dekat TikTok ni. Betul. Sebab apa? Sebab brother ni kita dapat dia semasa kita buat live, sebab dia call kita dalam talian. And kita rasa macam story dia ni sangat berkaitan dengan generasi muda kat luar sana. So that's why kita panggil dia hari ni. But before that, kepada mereka yang tak sempat nak tengok episod 1 sampai berapa yang kita buat live, berapa kali ya? 7 kali. Kita live minimum sejam tu memang tak lari. Korang boleh pergi sejam? Sejam lebih, 2 jam 2 jam setengah. Dekat 2 jam lebih. Korang boleh pergi ke sesi ulang tayang di www.bgtv.my. Aku yakin lah, once kalau kau dah masuk dekat kita punya website, korang tak akan nak keluar punya. And korang akan menantikan video-video baru yang daripada kami. Betul. And kita orang punya feature ni mungkin akan datang, kita akan letak GTA 8 lah kat dalam. Yes. Yang paling best sekali, we are the best of the best. So tanpa melengahkan masa Rick, kita nak introduce dengan brother kita. Dia ni belagak gila. Ya, belagak. Kau jangan risau bro. Kau jangan belagak kita orang. Kau tak boleh keluar pintu lagi. Tak ada kurang. Okay guys, so bro, boleh tak introduce yourself, nama, umur berapa dan asal negeri mana? Umur 25, asal Johor. Asal Johor, JDT ya. Dah dugem lah. Dah dugem. Kau minat dugem lah? Minat lah sikit. Minat sikit lah. So by the way, kita nak cerita sikit kan. Sebenarnya cerita yang kalau korang tengok dekat kita punya lifetime tu, dia cerita hanya ringkasan. Tapi this time kita nak korek cerita dia daripada mula sampailah dia jadi nyanyuk macam ni. Sebab apa? Masa time dia on call dengan kita secara live kat TikTok, kita rasa sakit hati pun ada, kesian pun ada, kecewa pun ada, and pelik pun ada. So that's why kita panggil, kita nak berborak secara detail and untuk di-sharekan secara public lah. Betul? Apa yang berlaku sebenarnya ni bro. So kita nak start dari mana ni? Dengan dia ni, kita nak start dari mana ni? Tak tahu kenapa. Jangan macam tu jangan. Kita nak start mana ni? Okay, kita start bro. Boleh tak kau cerita siapa engkau sebenarnya bro? Bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai apa? Light ya. So aku kerja sebagai technician dalam 2 tahun lebih lah. Aku datang daripada family biasa je lah. Kerja biasa. Mak aku cikgu, bapak aku peniaga businessman lah. Oh, businessman. So kau ada berapa adik-beradik bro? So aku adik-beradik 2 orang. Oh, 2 orang. Kau anak? Aku anak last. Bongsu atas abang kakak? Abang. Okay, so basically like mak ayah kau still ada lagi lah? Mak aku ada lagi.
Ayah aku je dah tak ada. Jadi kau dibesarkan dalam persekitaran yang okay lah. Maksudnya more education lah. Betul. Mak bapak kau memang fokus on education level punya jugalah. So macam mana lifestyle kau masa kat sekolah bro? So kau pun still lagi muda, baru 25 kan? Ya, betul. Sebab aku nak kenal kau siapa sebenarnya. Kita nak tahu dulu like apa kau start dari mana. Kita tak nak terus pump up terus straight forward. Nak tahu. Kau describe kau as seorang murid dekat di sekolah. Kau jenis macam mana? Aku murid yang pendiam, suka buat hal sendiri dan suka senyap lah, lebih kepada tak bersosial sangat. Ni start aku dah start aku kerja umur 23, baru aku macam explore untuk social. Kalau tak, aku jenis yang introvert lah. So maknanya time sekolah dulu kau tak ada macam lepak ke apa ke, keluar dengan kawan ke? Ada tapi kurang lah. Sebab mak dengan ayah aku jenis yang kongkong sikit lah. Faham? Kongkong. Sebab majoriti yang datang dekat kita mostly semua ada kaitan dengan kongkong ni. Semua ada kongkong. Betul. Tapi aku tak tahulah kan, sebab mungkin pembesaran kita lain-lain. Tapi apa maksud kongkong yang kau maksudkan? Kongkong tu macam like kalau handphone tak lah, aku boleh akses apa aku nak akses. Dari segala penjuru aku boleh akses benda yang elok, benda tak elok. So benda tu tak ada pantauan. Tapi dari segi keluar, berkawan, so benda tu yang aku rasa kongkong lah. Macam aku tak boleh keluar sebarangan. Aku tak boleh, kalau aku nak keluar, aku kena jual nama member. Yes. Faham. So maknanya bro, kira time kau kat sekolah dulu, pernah ke kau bercinta ke? Like tak pernah. Pernah pun macam chat gitu, macam tu je lah. Ada tapi orang kata cinta monyet bodoh je lah. Ini okay, kepada mereka yang pernah masuk live, yang pernah dengar kita orang borak dengan dia, kita tanya balik sebab kita takut orang tak pernah tengok. So that's why kita start pada awal lah. Okay, so maksudnya kau tak pernah bercinta, kau menyendiri banyak. Dari segi education kau okay? Macam SPM like okay ke, so ke, go ke, momo Okay lah. Okay lah. Kau diploma? Masuk diploma? Tak, aku sampai SPM je. Oh, sampai SPM. Jadi pekerjaan kau sebagai apa sekarang? Technician. Technician. Kalau Tadi kau, dah beritahu. mesti kau pakai kabel kan? Babi kau terus jadi macam tu. Pakai kabel. Technician. Itu punchline. Sial lah. Okay, so kita dah boleh gambarkan lah kau macam, sebab dulu masa aku dengan Anik sekolah sekali, tapi dia senior aku. So kita adalah orang-orang yang senior. Aku setahun jauh beza dengan kau. Senior, tetap senior. Kau habis sekolah lu, aku tak habis lagi. Okay, so maksudnya, so sekarang ni kita orang nak tahu lah, kita tak nak panjang-panjangan. Macam mana kau boleh kenal dengan perempuan yang kau cerita dekat live, which is perempuan ni dia buat escort, dark side semua. Boleh cerita tak bro? And apa yang lead menjuruskan kau pergi ke arah tu? Sedangkan kau punya portfolio, kau punya keluarga ni nampak baik, educate punya orang. Faham. Boleh cerita? So start daripada aku jadi macam tu, start daripada lonely lah. Start daripada bapak aku meninggal. So aku macam agak lonely. Lepas tu benda macam tu, macam keinginan aku nak explore tau. Macam syok agak main benda kan, cik-cik perempuan. Lepas tu start daripada satu apps ni lah, aku tahu benda-benda macam tu. Start tahu escort, start tahu dark side. Daripada situ lah. Ada juga daripada kawan-kawan. Tapi dulu aku jenis kawan yang kalau orang kata kau tahu kat sini ada dark side, kat sini ada video macam ni, aku jenis tak explore benda tu. Tapi bila aku dah keluar daripada sekolah, baru aku explore benda tu. Jadi macam mungkin culture shock lah aku. So macam mana kau boleh terserempak dengan perempuan yang dah hancur hidup kau ni? Okay, mostly sebab dari awal aku jumpa dia, so dia dah cerita dekat aku pengalaman hidup dia. So aku rasa maksud aku, macam mana cara kau berjumpa dengan dia bro? First meet kau dengan dia. Okay, so perkenalan aku tu kira nak cerita macam mana aku boleh jumpa dengan dia. Yes, betul. Okay, faham. So first aku jumpa dengan dia kena melalui agent dia, melalui dia punya bos lah. Okay. So aku kena message dia, bos dia, aku kena pilih dia daripada website. So lepas aku pilih daripada website, baru aku boleh book dia. So dia akan tanya aku, bos dia akan tanya aku, okay bos, you nak yang mana satu, area mana. Lepas tu lepas aku dah book, baru aku boleh pergi lah. Okay, jap. Sebelum kita
sebelum orang just BGTV, kita nak disclaimer awal-awal bahawasanya segala perbuatan maksiat dan juga perkara-perkara yang melibatkan pelacuran, kita tidak sokong sama sekali. Kita pun against. beban teras. Betul. So kat dalam Malaysia kita ada akta-akta yang tertentu. So hopefully korang faham lah bahawasanya ini adalah penceritaan untuk pengajaran dekat orang luar sana supaya kita nak elak. Betul. So ending dia korang akan tahu sebab apa dia bercerita sekarang ni. So make sure korang kena dengar sampai habis. Okay, teruskan bro. And then Maksud kat mana tadi? kita dekat kena pilih-pilih apa semua tu. Okay. Lepas aku dah pilih apa semua tu, so aku jumpa dia. Aku dah kira dah terlanjur dengan dia lah, dah main dengan dia lah. So bila aku jumpa Kiranya itu first time kau. Selama kau hidup itu adalah first time kau. Tak. Sebab bila aku dah first escort daripada 2000, setahun 2 tahun lepas kot. Bukan dia seorang lah. Tapi macam mana bila aku first buat benda macam tu, jumpa macam syok benda ni. Tapi bila lama-lama aku faham yang untuk buat benda macam tu, kalau tak ada rasa, tak ada feeling antara dua orang ni takkan hide lah. Betul. Sekejap, back to the topic tadi, like engkau jadi macam ni sebab ayah kau meninggal. Okay. Kau rasa lonely. Yeah, dan kau start buat benda macam ni. Sebab aku ada member yang jenis ayah dia meninggal, dia berubah ke arah baik, ada yang berubah ke arah tak baik. Tapi kau rasa kenapa kau pilih ke arah tu? Sedangkan kau boleh je kalau kau lonely, kau berubah ke arah baik. Macam contoh kau ajak member kau pergi piknik pergi sungai Batang Kali ke apa. Sebab aku dari sekolah memang dah memang tak berkawan sangat, tak bersosial. Tapi jap, kenapa kat Batang Kali dia? Tak, masuk tu je sungai yang aku terlintas. Tu je Okay. sungai yang aku terlintas. Yalah kau. Okay, jap. Sebab aku faham kau mungkin seorang yang macam introvert sikit, nak bercerita kan. So kita orang tak naklah nampak macam kita orang tanya kau soalan tau. So boleh detail sikit tak? Kenapa engkau ada kat sini? Maksudnya macam kita tahu kau dah booking seorang perempuan ni, and apa yang berlaku next dengan dia? So maksudnya apa yang aku buat dengan dia macam tu? No, tak ada dah detail macam kau nak main dengan dia tak. Maksud aku apa yang berlaku dengan dia, menerusi feeling yang kau maksudkan. Feeling tu dari segi apa yang dia cerita dekat aku lah. Maksudnya kisah hidup dia, daripada mula dia kenapa dia berjadi macam tu. So kenapa dia datang untuk kerja macam tu, dia pilih kenapa kerja macam tu. So aku rasa macam sedih je hidup dia. Walaupun sebenarnya aku dah tahu banyak yang kerja macam tu dan ceritanya lebih kurang sama. Tapi cerita dia ni lebih sedih lah bagi aku. Dalam banyak-banyak aku jumpa ni paling sedih. Kalau kau kalau kau okey lah bro, boleh tak kau cerita sikit macam mana dia punya lifestyle dia, macam mana kehidupan dia? Lifestyle dia maksudnya daripada dia awal. Maksudnya yang macam kau cakap tadi, kehidupan dia macam sedih apa semua kan. Apa yang membuatkan kau rasa betul lah dia ni cakap ni. Apa yang dia cerita tu? Sebenarnya daripada kehidupan dia lah, dia dirogol daripada pakcik dia. Lepas tu dirogol pakcik dia je lah. Lepas tu dengan boyfriend dia kena kencing macam tu lah. So aku rasa macam sedih satu lagi sebab family dia orang susah kan. So diguna-gunakan macam tu. Aku rasa sedih lah, rasa macam walaupun banyak cerita macam tu, tapi yang bagi aku sedih tadi cerita yang tadi tu, yang dia digunakan pakcik dia macam tu lah. Tapi dia yang sedih dia sebab disebabkan dia nak membela adik-adik dia duduk dengan pakcik dia. So dia nak membela adik-adik dia ni supaya pakcik dia tak halau adik-adik dia keluar. So dia diam benda tu dengan family pakcik dia. So bagi aku benda tu sedih di umur dia. So selama kau kenal dengan dia tu, macam mana rutin kau dengan dia? Aku sambung. Okay. Aku sambung terus. Rutin sebab tu kau bilang rutin like macam okay, first kau dengan dia and atas sebab tertentu. Bukan sebab apa dia tau. Sebab kalau kau perasan, alasan yang selama yang kita kenal orang-orang yang buat kerja macam ni kan, alasan diorang mesti sama je. Betul. Kena rogol, lepas tu merontak terus buat macam ni. Sedangkan bila aku fikir balik kan, kemungkinan diorang itu adalah alasan saja untuk diorang tau. Betul. Tapi ada orang yang kena rogol, dia terus traumatized. Dia tak nak buat benda ni. Yes. Betul lah macam kau cakap tu kan. Mungkin dia gunakan benda as alasan untuk mengiyakan perbuatan dia yang salah tu. And then like, okay, boleh kau go deep lah. Lepas dia cerita dengan kau everything, apa yang membuatkan kau kesian? Kita faham sebagai manusia kita kesian. Yes. Adakah kau ada nasihat kat dia ke, atau macam mana untuk berhenti ke apa ke?
Ada. Aku macam bagi solution lah. Aku cakap kat dia masih banyak lagi kot kerja yang okey, kerja yang boleh dapat duit halal. Sebab dia kata aku nak tolong keluarga aku. Kalau aku tak tolong keluarga aku, siapa lagi nak tolong kan? Sebab dia nak sulung. Aku macam banyak lagi kot benda-benda lain yang boleh kau buat. Maksudnya kau boleh double triple kerja. Maksudnya kau kerja lebih keras. Tapi bukan macam ni kerjanya. Aku nasihat macam tu lah. Tapi macam mana, aku tahu orang-orang macam ni takkan terima nasihat aku. So macam tu lah. First kenal tu lah. Jadi perempuan ni first love kau? Yes, betul. Macam mana kau boleh jadikan dia as a first love kau? Sedangkan kau tahu dia buat benda-benda macam tu. Sebab kita lelaki ni bro, jangan tipu lah bro. Mana-mana lelaki pun takkan boleh terima kalau perempuan tu, girlfriend dia boleh tidur dengan lelaki lain. Ya, faham. Kalau dari segi aku, sebab aku pun tak baik. Sebab aku dah cerita kat kau, bukan dia je yang aku pernah buat macam tu. So aku rasa, tak tahulah, mungkin kebodohan aku. So aku rasa macam aku tak layak untuk orang baik. Aku tak layak untuk orang yang lebih suci ataupun orang lebih baik tingkah laku dia ataupun kehidupan dia dari kecil. Aku tak layak untuk orang macam tu. Tapi kalau kau fikir macam tu lah bro kan, kalau aku ikut kau punya pemikiran lah, maksudnya kau kena jadi pelacur lelaki lah. Untuk dapatkan macam tu. Tak ada, maksudnya macam ni. Aku fikir aku tak fikir pun kisah silam dia. Sebab aku macam fikir nak dia berubah. Okay, faham. Sebab satu sebab dia lawa lah bagi aku. Itu yang aku rasa macam aku nak lah bawa dia keluar dengan kisah hidup dia tadi. Macam tu lah jadinya. So dia cerita kat kau tu time tu adalah first kau dengan dia lah, betul? Yes, betul-betul. Oh, kiranya dia cerita dengan kau apa semua. Macam mana kau boleh yang next punya, kau faham tak? Next service tu. Kalau kata aku ada catch feeling daripada awal, aku ada, tapi rasa macam aku takkan dapat orang macam tu. Sebab orang macam tu memang lebih kepada aku nak duit je. Aku nak duit lelaki tu je. Lepas tu dah aku dah dapat belah. Aku faham benda tu. So aku macam lantak lah. Aku takkan dapat dia ni. Kalau aku go through pun, aku try bagi effort, aku mesti aku tak dapat. Macam tu lah. So benda tu bukan, macam mana cakap, aku tak terus confess. Aku slow bagi effort, slow macam tu lah. Aku still tak boleh adapt lah dengan kau punya storyline sekarang ni. Tapi apa yang membuatkan kau, okay. Aku tahu kalau aku tanya ni pun kau cakap benda sama, kau kesian kat dia. And kau tak rasa sakit ke? Like, sakit. Okay, kau ada catch feeling dengan dia, and kau tahu yang dia still buat kerja-kerja yang haram macam ni. And macam senang cerita pelacur lah. Senang cerita. Okay. Benda tu ada terganggu dari segi mental health kau, dari segi rutin kau, kerja kau apa semua. So daripada awal aku kenal dia, kita orang just macam kawan. Lepas tu dah selang berapa bulan tu, baru aku ada catch feeling betul-betul. Aku nampak macam aku ada peluang. Sebab dia dah start dia kenal aku tu, first kenal aku tu bila lepas last aku job dengan dia, last dia aku servis dengan dia dah tak kerja. So aku rasa macam dia masih ada peluang untuk berubah sebab dia lama dah tak kerja. Tapi sebenarnya waktu yang dia cakap dia tak kerja tu, dia kerja. Faham tak? Tapi as freelance. Maknanya dia bukan stop terus lah. Betul, dia still lagi buat benda tu yes. Sebab dia cakap kat aku, tak ada orang pun suka kerja macam ni. Tapi sebabkan family kan. So dia kata kalau kerja as escort, dia kena ikut jam, kena ikut bos. Kau kena ikut bos, ada customer kau kena datang, kau kena pergi. So lepas dia dah kerja macam tu lama, so dia memilih untuk ada customer dia boleh accept, ada customer dia tak boleh accept. Eksploitasi je. Okay, lepas dia keluar daripada escort, dia dah tahu dah mana dia nak cari duit ni. Mana lelaki dia nak korek. Benda ni, topik ni agak berat sebenarnya ni. Tapi jap, aku ada terdetik tadi masa kau tengah cakap. Aku ada terfikir lah kan, dari segi psikologinya kat sini kan. Okay, kau cakap kau kat sekolah kau diam, semua, kau jenis yang tak bergaul sangat dengan orang. And then bila kau habis sekolah yang kau meninggal, kau pergi menjerumus ke arah situ. Sebab dengan cara tu lah kau boleh kenal dengan perempuan. And aku duk fikir, engkau bukan jenis yang berani untuk take perempuan yang normal ni. Betul, yes. Kau tak berani kan? Tak ada. So aku dapat rasa ya kan, kenapa kau fall in love dengan perempuan ni, yang pelacur ni, disebabkan engkau tak ada orang yang kau kenal perempuan. Maksud aku kau tak macam tak ada. Aku dapat rasa macam tu lah. Yes, betul, rasa. Macam aku rasa mungkin dia punya service baik. Bodoh. Tak, betul tu ni. First lah, yang tu ada juga. Tapi itulah disebabkan itu jadi bodoh lah. Itu masalah dia kan. Betul. And then aku rasa kalau mungkin before
kalau contoh lah kau boleh contact dengan perempuan yang normal, berkawan, berkapal ni mungkin dia jadi lain lah. Tapi disebabkan kau tak mampu nak buat benda tu, kau sanggup pergi bayar, kau kenal, itu yang cash feeling tu. Yes, betul. First love lah Sebab of course lah, diorang pun nak buat sale, mestilah dia layan kau macam raja lah konon kan, untuk dapatkan duit kau, untuk attract kau supaya kau datang lagi kat dia kan. Ya betul. Boleh kau ceritakan sikit lah, like macam dalam live itu, ini aku quote balik apa yang kau cakap. Kau cash feeling dengan dia buat servis lain, and then dia rupa-rupanya dia ada boyfriend lah. Dia ada boyfriend. Betul. Boleh cerita sikit lah, like macam mana ni? Macam mana? Okay, nak cerita sedetail ke macam mana tu? Detail. Smooth lah, bagi orang faham lah. So macam ni, daripada kan aku kenal dia bulan puasa kan. Bulan puasa, bulan yang baik kan. So aku berfikir macam ni tu, aku nak dia jadi orang baik. Aku nak dia jadi orang yang perempuan yang baik lah. Tak nak kerja macam tu, pakaian yang baik. Jadi orang baik. So aku doa yang terbaik lah untuk dia, untuk keluarga dia, untuk adik-adik dia, semua aku doa yang terbaik. So pagi lepas aku doa macam tu, aku mimpi boyfriend dia dalam mimpi aku. So aku macam, siapa dia ni? Tiba-tiba aku dah rasa suka gila, dah cinta gila kat dia ni. Tiba-tiba dia ada dalam mimpi aku tu, dia turun tangga, boyfriend dia turun dulu sebab baru dia. Sekejap, tentu kau dah tahu belum yang dia dah ada boyfriend? Tak tahu. Oh, kau dapat tahu daripada mimpi aku dulu. Aku tahu daripada mimpi. Faham? Tapi dalam mimpi tu perempuan tu. Yes. Dan perempuan tu. Mimpi aku yang aku tak expectnya, boyfriend dia, aku tak pernah tengok boyfriend dia tu sebelum tu. Okay. So memang tak kenal kan. So bila aku dalam mimpi aku tu sebiji sama. Badan sama, muka sama, rambut sama. Oh ya? Yeah, sebiji 100%. Bro, kau okay tak ni bro? Tak, ni sumpah aku tak tipu. Yes. Uish, power kau. Tak ada, sebab aku tak tahu ada power of doa ke apa kan. Tapi sebab memang aku time tu doa memang time tu memang doa orang kata merintih. Memang menangis-nangis lah. Kemungkinan Allah dah nak tunjuk dekat kau lah. Yeah, jangan betul, dengan dia kan? So aku macam, walaupun sebenarnya Tuhan tu dah tunjuk kat aku macam kau dia perempuan yang macam ni. So aku macam terletak hati. Sebenarnya lepas aku bangun tu, aku dah rasa macam tak sedap, rasa sakit hati kan. Aku tanya, kenapa sebenarnya kau ni ada lelaki lain ke? Macam tu aku tanya. Tapi dia senyap, dia tak bagi tahu. So cerita sebelum tu, sebelum aku mimpi tu, aku ada keluar dengan kawan dia seorang. So dia tuduh kawan dia pula cerita sebenarnya. Tapi sebenarnya tak ada. Aku memang sumpah daripada mimpi. So start daripada mimpi tu, aku dah start macam pelik. Dia ada boyfriend ke? Kenapa dia? So last tu dia jujur dengan aku. Tak ingat waktu bila, tapi dia dah jujur, dia cakap aku memang ada boyfriend. Itu dia beritahu kau face to face ke ataupun dalam dia bagi tahu aku face to face. So apa reaction kau that time? Reaction aku bukan nak cakap, kalau kan orang judge aku penyondol pula kan. So lepas aku tahu dia ada boyfriend, aku sebenarnya nak gerak. Aku nak angkat kaki ni. Tapi dia cakap macam ni, aku ada dengan boyfriend aku ada problem, dan benda tu rasanya macam tak boleh fix. Dia cerita kat kau? Dia cakap kat aku macam tu. So aku rasa better kau straight go together dengan aku je, dia cakap macam tu. So aku macam boleh kot, aku boleh lagi. Sebenarnya aku dah ragu-ragu, dah 50-50 ni. Boleh lagi ke? Boleh ke kita je tu. So kira kau dah tahu dia ada boyfriend. Dia dah dengan boyfriend dia tu dah berapa lama dah? Dia cerita dengan kau? Tak ada, time tu dia tak cerita lagi lah. So nak cerita macam ni kantoi. Boleh. Sebenarnya dia tak kantoi. Dia hampir kantoi, tapi dia jujur sendiri. Faham tak? Macam mana? Okay, dia cerita macam ni. So ada satu hari tu dia lapar. So aku ni lah sebagai seorang lelaki effort kan. So aku daripada tempat kerja ni, dia cakap aku lapar. Aku pun pergi beli nasi apa semua kan, hantar kat rumah dia. Time tu bateri kau habis, bateri handphone aku. So dia duduk dekat satu rumah bilik sewa. Rumah tapi bilik sewa banyak kan. So waktu handphone aku habis bateri, aku nak jumpa dengan dia. Aku sebenarnya tak nak hantar nasi tu pun, aku sebenarnya nak jumpa dengan dia. So bateri aku habis, aku nak dia turun. Tapi bateri aku habis, so aku cari untuk cas handphone dulu, aku nak call dia. So aku masuk kat rumah tu, aku nampak ada satu brother ni. Aku minta tolong dia. Cakap, bro, aku nak pinjam kau punya charger boleh tak? Cakap, boleh bro. So dia tanya aku, kau nak buat apa kan? Aku nak call awek aku duduk kat atas. Dia kata, awek kau nama apa? Aku bagi tahu nama awek aku kan. So cakap, aku tak kenal lah awek kau. Lepas tu tak apa, bagi pinjam. Aku call, aku bagi tahu, aku cakap, sayang, makanan kat bawah apa semua kan. Lepas tu cakap, kau kat bawah ke? Cakap, aku kat bawah. Aku bateri habis, aku bagi tahu lah, bateri aku habis ni, aku minta tolong abang kat bawah ni. Rupanya abang kat bawah tu kawan boyfriend dia. Aku
tak faham. Okay, kau jumpa boyfriend itu dekat bawah. Kau cakap Bukan. Aku jumpa kawan boyfriend dia. Okay, kat bawah. Okay. And then kau charge phone kat mana? Aku charge phone kat bilik abang berada bawah tu. Ini rumah teres ke apa? Rumah teres 3 tingkat. Okay, faham. Okay, right. So bila aku charge kat bawah, dia cakap, kau jumpa dengan abang kat bawah tu? Dah mungkin bongoknya cinta first love tu kan. Jadi aku tak boleh nak, aku tak boleh nak keluar. Sekejap, habis tu dia pekerja macam tu, dia buat ni kan. Boyfriend dia tahu tak? Boyfriend dia tahu. Boyfriend dia macam mana? So bila aku macam, boleh lagi ke? Boleh lagi lah. Tapi dia cakap macam ni, boleh lagi. Sebab aku dengan boyfriend aku tak boleh fix. Aku ingat ayat tu dan dia ulang lagi benda tu. Dia cakap, kau kenapa tak balik? Dia cakap, for first, dia cakap, aku pergi rumah mak aku ni. Keluar dengan kawan aku pergi rumah mak aku. Sekarang ni kat rumah kawan aku. Tapi aku tak nak balik. Sebab dia ada problem, dia kata macam tu lah. Dia cakap macam ni, so kau fikir dulu kau punya ni, kau punya family, ekonomi kau semua. Lepas tu kau datang. Kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kumpul duit je. Yang penting duit. Dia cakap